Yes, Admiral Zack ataupun Admiral Zephyr, yang katanya dia merupakan guru kepada Akainu, guru kepada Aokiji, guru kepada si Kizaru tu. Tapi nampaknya kita dah dapat pendedahan lah bahawa Aokiji mendapat khidmat nasihat ataupun mendapat khidmat latihan daripada Garp setelah berkali-kali dia hinggap dekat Garp tu kan. Yang mana Garp ni bukannya kisah sangat pun nak ada murid ke tak ada murid ke, yang dia peduli dia nak pulun kerja itu Roger lah kan. Tapi disebabkan Aokiji punya keazaman, tekad, kesungguhan, akhirnya Garp pun terimalah Aokiji ni untuk jadi anak murid dia. Tapi ibarat apa? Ibarat melepaskan anjing yang tersepit. Lepas kau dah bebas, kau kata kau bebas lah, lepas kau dah kuat, dah hero, dah power, tiba-tiba kau buat decision sendiri pula. Padahal si Aokiji tu betul-betul admire gila dengan Garp tu, tapi tak tahulah apa luka yang dalam macam mana kan, sampai dia terasa hati benar bila kalah dengan Akainu tu, bila tak dapat nak jadi apa Fleet Admiral tu. Sebenarnya pada aku benda tu sahaja pun kita boleh discuss panjang juga, sebab kita nampak yang Aokiji ni bukan nak sangat pun jadi Fleet Admiral, tapi dia tak lepas kalau si Akainu tu duduk dekat position tu, dia tak boleh nak terima arahan daripada Akainu. Itulah juga antara sebab dia tinggalkan Merin kan. Jadi itulah guys, sedikit sebanyak senarai. Jadi mungkin korang ada tambahan, so boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. So guys, I guess that's all lah untuk perkongsian kita pada kali ini. See you guys in the next content. Until then my gang, anak kuda bising dah. Assalamualaikum warahmatullahi